Okey. Assalamualaikum. Sekarang pukul apa? Pukul 10.40. Okey, hari ni saja nak test, ah, mic Reso ni brand Reso ni. Telkom ni brand Reso. Rupanya benda ni dah tahu dah, dia boleh connect dengan 60. Cuma tak cuba-cuba. Buat banyak benda lain. Cuba. So, hari ke nak dia mungkin test lah. Okey, kita ni sebab besok kan ni kan, apa, budak-budak cuti sekolah, anak-anak. Jadi inilah masanya untuk test berat bawa awek ni. Okey mah? Jap, untuk keselamatan papa. Okey, go. Okey, minyak dah habis. Apa kita isi minyak dulu mah. Okay. Him. Subhanallazi saharana wa ma kunna lahu wa inna ila rabbina lamunqalibun. Okey, ni first time kita test dengan sound Telkom. Tengok macam mana dia punya pergi sound, apa, exhaust, biar nak nampak real kan. Sebab bila buat video ni kena dengar sikit bunyi exhaust ni, baru nampak real. Okay, lepas ni kita menuju. Wah, dia tak ajak kita ride mah. Oi, di ride dia tak ajak mah. Okay, kita isi minyak dulu. Bye. Okay, kita saja nak tengok test sound, test gambar. Sebab sebelum ni pakai lens guard. Ni hari ni lens guard dia macam ada pecah sikit. So saja buka tadi. Lens guard tu nak tengok macam mana pergi dia. Ni kita telah memasuki jalan Ujung Pasir. Kalau Ujung Pasir ni kita panggil, kita gelar kita tau. Keluarga Abang Ismiau gelar jalan ni. Jalan apa? Cameron Highland. Sebab apa? Sebab tadi ada satu kawasan tu macam kat Cameron. Ada satu Cina, angka-angka Cina tanam sayur besar cantik. Dia buat smart dia kawasan tu. Itu nama jalan ni Jalan Ujung Pasir. Nampak? Dekat rumah kita orang pun ada tau, kau badminton baru buat. Sikamat Sports Center. Badminton, apa lagi mah? Pingpong dengan pingpong ada. Dengan pickleball, yes. 3 game ada kat situ. Ada kawan-kawan kenalan kita dah ajak nak main badminton di situ, tapi belum berkesempatan. Kita tunggu je. Sebab kita tak terror. kita tunggu orang terror lah jemput. Kita tak terror, kita tunggu je. Nanti kan kalau kita set up, nampak kita beria kan. Okey, sekejap lagi nak jumpa jalan pantai. Dan akan terus ke Petronas Jalan Pantai. Okey, bye. Okey, kita nak isi minyak di Petronas Jalan Pantai. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey. Nombor 3 mana mah? Satu mana mah? Sini Sini Alright. Okey.
Okay. Okay. Kita nak tengok apa lepas ni? Kita nak pergi mana mah? Minum. Jalan dulu. Okay, kita jalan dulu. Alright, Rahim. Jom, let's go. Oh, tak nak. Rahim. Okay. Kita test pergi lalu MR2 eh. Jangan main-main tau. Kat Seremban pun ada MRR2. Lingkaran tengah. Okay. Tu ada S-Max. Jom kita ajak lomba. Wah. Macam pergi. Tak ada lah. Haji Gurau. Okay. Kita test. Tengok. Holder kuat. Kuat. Thailand. Ada stiker eh? Oh, dia dah sampai ni. Betong. Kita motor ni belum lagi. Sebab kita tengah test lagi area Seremban. Paling jauh pun, wah ni kita tutup visor, kita tengok macam mana pergi dia. Polot. Kita nak tengok juga macam mana hasil dia. Ini sebenarnya video sambil kita test motor, test mic, test intercom, apa lagi? Test 360 ni punya ni mic. Sebab dia sebenarnya memang dah ada Bluetooth dia. So kita nak tengok pergi dia macam mana. Kalau hasil dia cun, bila kita buat YouTube yang lain, video-video lain, kita dah tak risau, takut tak ada bunyi suara kan. Siapa lalu tu mah? Amin. Oh. Banyak Amin biasa satu je. Kau hitam. Aduh. Buang asam punya motor. Oh, oi, ni konvoi lah. Konvoi. Oh, konvoi motor. Oh, konvoi poli. Dia tak ajak kita lah, mah. Aduh. Tahu tadi kita ride sama dengan dia orang. Kita boleh bagi dia video, belanja video. Tak ada. Terkejut tadi dengan rider Waisuku tadi tu. Betul lah abang Waisuku tu. Sambil tu kita nak test X-Over juga sebenarnya ni. Sebab X-Over belakang ni, bila naik dua orang, langgar bonggol, atau bukan langgar bonggol lah, langgar jalan tak rata yang tergentak-tergentak tu kan. Pilihan akan sakit. Wife sakit, anak pun sakit, semua cakap. At least nak cari lah. Tak tahulah, ni tengah set dulu. Mungkin boleh adjust dulu ke X-Over yang original tu, sebab katanya ada boleh check boleh adjust dia punya kelembutan dengan kekerasan kan. Mungkin test dulu, kalau tak berjaya juga, tak ada improve, kita cari kita akan upgrade lah X-Over lain. Nanti pemilik Modern and Elegant bolehlah recommend yang biasa bawa pillion, dan bila tukar tu saya bukan nak load saya nak bila pasang tu, bila tukar tu pillion kita bila tergentak pun dia sedap sikit. Orang cakap kalau daripada sakit tu 10,
Sakit tu tinggal 2, 3. Okey lah. Ada juga improve kan. Sebab nanti kita bila nak ride jauh nanti, takut ada efek lah akan datang kan. Nanti siapa pemilik-pemilik elegan yang ada pengalaman, bolehlah komen. Recommend pakcik. Pakcik tu nak ride tu. Pakcik ni game moreh tu dengan geng surau katnya. Kita itulah salah satunya kita nak test absorber belakang. Ada kawan-kawan yang recommend Naughty Boy, brand dia Naughty Boy, ataupun ada satu lagi brand apa Profender. Profender, Naughty Boy dengan YSS. Tapi tak naklah terus beli kan. Kan takut bila beli, katakanlah 600, 700. Bila tukar, rupanya sakit juga. Tak nak bazir kan. So, nak juga tanya review daripada kawan-kawan yang dah pernah tukar, dah pernah pakai, bawa pilihan. Kalau tukar, dia bawa seorang pun tak best. Lalu atas Oh, dekat je. Kita tak jauh kita punya ride hari ni nak sampai Labu je. Kalau Senayan okey ke? Yang depan tu ni apa? Semban Gateway. Macam-macam ada situ. Baik tu. Kita orang pun suka lepak situ. Macam-macam makan ada situ. Karaoke ada, pelita, kedai mamak pelita ada, McD ada, Port Direct ada, Shabuyaki ada. Itu tempat favourite anak-anak. Anak-anak kita orang suka makan situ. Besok dia buka situ. Besok. Besok Seoul Garden, Pamol dengan kawan-kawan. Dia dah plan dah. Anak saya twin kembar, tingkatan 3. Itulah tu. Okey, kita nak menghala ke Jalan Seremban 2 Senayan. Ni laluan dia lah. Pokok dia warni-warni lah lampu . Awal. Dia nak raya, lampu raya tu. Okey. Sekejap lagi dah nak sampai Masjid Senayan. Kita on balik. Bye. Kereta laju-laju lah. Semua nak game moreh apa ni? Tak apa. Elegant ni pun laju ke nampak? Dah 110. 110 steady lah Elegant. Power lah motor mama. Ni 120 ni. 120. Steady lah. Nampak sebelah tangan. Tak gegar. Nama apa ni mas? Surya High. Mas jaga mas, jalan Bonggol. Surya High. Ini sempang kita masuk pergi masjid. Nampak tak? Masjid cantik. Cantik je masjid. Kita beratur belakang. Tengok. Gate tutup. Tak boleh masuk Dah pukul 11 kan. Dah pukul 11. Apa? Kita saja berhenti sekejap sini. Gambar.